Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di atas meja tersusun buku, tinta pena mengalirkan ilmu. Saya kasih mencintai buku, sedia menjadi wira buku. Nama diberi Kasih Nuraisyah binti Syamsul Farid dan saya merupakan murid tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bangkul. Pada hari ini saya akan membicarakan sebuah novel yang sangat memberi inspirasi, iaitu Pelukis Jalanan hasil karya Timi Abdullah. Pelukis Jalanan ialah sebuah karya autobiografi yang mengisahkan perjalanan hidup Timi Abdullah ketika melanjutkan pelajaran dalam bidang seni bina di United Kingdom. Buku ini memaparkan pengalaman sebenar penulis yang berdepan dengan pelbagai cabaran. Walaupun berdepan pelbagai kesukaran, beliau tidak berputus asa dan terus berusaha mencapai impiannya. Dalam perjalanan hidupnya, Timi Abdullah pernah melalui satu fasa yang sangat sukar apabila kehidupannya berubah selepas kehilangan beasiswa ketika belajar di United Kingdom. Sebelum itu, beliau mempunyai peluang untuk mengejar impian dalam bidang seni bina dengan sokongan kewangan yang membantunya meneruskan pengajian. Namun, apabila sumber kewangan tersebut terputus, beliau mula berdepan dengan masalah untuk menapung kos hidup dan pelajarannya. Ketika berada jauh daripada keluarga, Timi terpaksa menghadapi tekanan sebagai seorang pelajar yang perlu memikirkan masa depan dalam keadaan yang serba kekurangan. Beliau pula perlu berjimat mencari jalan untuk mendapatkan wang dan pada masa yang sama memastikan pelajarannya tidak terjejas. Situasi tersebut menjadi satu ujian besar kerana beliau berada dalam keadaan yang tidak pasti dan terpaksa berusaha sendiri. Namun, Timi tidak membiarkan kesusahan itu menghentikan impiannya. Beliau memilih untuk bangkit dengan menggunakan bakat melukisnya yang dimilikinya. Beliau mula melukis dan menjual hasil lukisannya di jalanan London. Walaupun pekerjaan tersebut bukan sesuatu yang mudah dan memerlukan keberanian untuk berhadapan dengan orang ramai, beliau tetap melakukannya kerana mahu meneruskan pengajian dan kehidupannya. Daripada pengalaman menjadi pelukis jalanan itu, Timi belajar banyak perkara tentang kehidupan. Beliau belajar untuk berdikari, menghargai setiap peluang dan yang paling penting, terus berusaha walaupun menghadapi kegagalan. Dengan kesabaran, usaha yang diteruskan dan keyakinan kepada Allah, beliau berjaya mengharungi cabaran tersebut sehingga dapat menamatkan pengajiannya. Keistimewaan buku ini terletak pada gaya penulisannya yang ringkas, mudah difahami dan penuh dengan kata-kata motivasi. Setiap pengalaman yang dikongsikan memberi inspirasi kepada para pembaca untuk sentiasa tabah menghadapi ujian hidup. Selain itu, penulis turut menyelitkan unsur keagamaan, kebergantungan kepada Allah serta kepentingan menjaga hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan. Buku ini juga memberikan banyak pengajaran, antaranya kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Kita juga tidak boleh mudah berputus asa apabila menghadapi masalah. Selain itu, kita perlu menghargai pengorbanan ibu bapa dan orang yang sentiasa membantu kita. Buku ini juga mengajar kita supaya sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah selepas berusaha. Hal ini menunjukkan bahawa usaha dan doa harus bergerak seiring untuk mencapai kejayaan. Antara nilai murni yang terdapat dalam buku ini ialah kegigihan. Timi terus berusaha walaupun hidupnya susah. Nilai kesabaran juga jelas apabila beliau tabah menghadapi pelbagai dugaan. Selain itu, beliau menunjukkan sikap berdikari dengan mencari rezeki sendiri, rajin bekerja dan belajar pada masa yang sama serta sentiasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Pada pendapat saya, Pelukis Jalanan ialah sebuah buku yang sangat menarik dan memberi inspirasi. Buku ini sesuai dibaca oleh semua orang, terutamanya golongan pelajar. Selepas membaca buku ini, saya belajar bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Kita perlu bekerja keras, sabar dan yakin dengan diri sendiri. Secara keseluruhannya, Pelukis Jalanan merupakan sebuah buku yang sangat sesuai dibaca oleh pelajar dan golongan remaja kerana ia syarat dengan motivasi, pengajaran serta nilai kehidupan yang positif. Sebagai seorang pelajar, buku ini telah memberikan impak yang besar kepada diri saya sendiri dari segi emosi maupun fizikal.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.